kita pakai plastik bag double XL. Tuan-tuan dan puan-puan, nampak banyak jenis tong sampah dekat sini? Ini tong sampah biasanya anda akan pakai dalam rumah ataupun berjabat. Tetapi tahukah anda apa jenis plastik bag yang kena pakai dalam tong sampah masing-masing? Hari ini David nak tunjukkan apa saiz plastik sampah yang sesuai untuk tong sampah masing-masing. Plastik biru, saiz dia 47 x 54 cm. Yang plastik bag ini memang dia sesuai untuk tong sampah yang kita baku sampah, yang biasa kita pakai dalam office ataupun kawasan-kawasan rumah yang nak buang barangan-barangan kecil. Nah, ini macam dia. Plastik bag L size. Kita panggil dia 74-90 cm. Yang plastik bag L ni dia sesuai pakai untuk tong sampah yang biasa rumah pakai. Lebih kurang 70 liter. So kalau pakai 74-90 dia boleh muat dan cukup dalam. Plastik bag XL. Kita punya saiz dia adalah 32 inci kali 40 inci. Memang sesuai pakai dalam tong sampah seperti bulat ini, 90 liter lebih kurang, cukup lebar dan cukup dalam. Yang ini plastik bag double XL. Saiz kita 40 kali 50 inci. So tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak dari bawah ke atas dia punya dalam cukup, lebar dia pun cukup untuk memuatkan tong sampah 120 liter. Cukup dalam, cukup lebar. Sebarang pertanyaan tentang kita punya plastik bag, saiz, sila menghubungi kami di bawah.